Hari ini kami berangkat awal pagi untuk memburu baung kuning bersama tekong kita yang tak asing lagi. Dan sampai di lokasi, macam biasalah, dia naik dulu. Tak tunggu lama, baung kuning tapi saiz agak curut. Lepas dia diam, saya pula mengikut gaya dari lenturan joran. Agak kasar nih, tapi kita tunggu sampai dia naik. Memang kawasan ni kaya dengan baung kuning. Saiznya cuma besar sikit daripada yang tadi. Walau bagaimanapun kita ada strike yang seterusnya agak melentur juga. Mudah-mudahan besar bas. Nampaknya orang belakang saya sudah lama sunyi. Saiznya okey lah, berkilat yo, kekuningan. Sementara kita tunggu lagi. Dan kasar ya. Mula-mula saja dia melawan. Bila dah nampak, rezeki kecil juga hari ini. Đâu rồi đốt siêu mấy đó. Wah, ini dah entah yang keberapa dah nih. Kawan kita belakang masih kesunyian. Dia hanya melihat-lihat saya saja sekarang. Saya pula keriangan. Sudah nampak nih baung kuning asam pedas. Yang saiz ni okey sikit, gemuk. Sekarang pula cuaca dah panas dan kita pindah spot. Sekarang kita masuk ke Sungai Bomang. Kita datang dengan harapan. Kita sedang melalui kawasan projek air bersih Long Bomang. Dan bila sampai spot, saya baru saja nak buang umpan. Biasalah, si tekong dulu. Dia yang strike dulu. Sekarang nampak senyumannya yang sudah lama hilang. Nampaknya dia bangkit kembali. Dan strike yang kedua juga dimiliki olehnya. Tapi saiznya sebesar ibu jari saja. Tak lama lepas tu kita terdengar bunyi bot. Bot nelayan dari kampung, daerah mudik. Ini mungkin dia memancing juga nih, sebab kita kejar air. Hari ini air pasang tapi jernih. Ikan baung memang suka keluar cari makan kalau air macam ni. Lepas tu saya casting sekejap. Dan tiba-tiba bottom saya dihenjut-henjut. Saya cepat-cepat retreat dan naikkan. Dia terlompat-lompat. Memang sah baung kuning. Dan saiznya ialah saiz yang kita cari. Lepas tu sama juga, saya tengah casting, joran bottom pula mengena. Rasa-rasa cukuplah untuk hari ini. Boleh balik awal hari ini. Ikan tu sempat melompat lagi. Okey, itu sajalah kali ini. Bye-bye. Đấy